Hai semua, dalam video tutorial ini saya akan menunjukkan video tutorial green screen. Pertama, apa yang perlu kita lakukan dahulu ialah masukkan latar belakang gambar. Seterusnya, masukkan video green screen. Kemudian, pergi ke bahagian atas halaman window. Kemudian kita pilih efek dan preset. Cari kesan yang dipanggil keylight atau keylight 1.2. Seret kesan keylight ke klip video green screen tersebut. Pergi ke screen eye drop tool. Kemudian geserkan ke kawasan latar belakang hijau. Seterusnya, masukkan video green screen. Cari kesan yang dipanggil keylight. Seret kesan keylight ke klip video. Pergi ke screen eye drop tool. Klik bahagian hijau ini. Ia akan memadam latar belakang dan semua kawasan hitam menjadi lut sinar.